ukirkannya padaku. Senyumlah semula dan ukirkannya padaku. Astagfirullah. Hei, apa ni? Maaf. Kalau jalan tu pandanglah depan. Main langgar je. Allahu Rabbi. Astagfirullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tak hati terasa macam jantung ni terkeluar. Nasib baik pasang balik jantung aku berdetak. Ya. Kau ni memang pantang ya. Nampak Ustaz elok sikit je terus macam tu. Mana ada. Ini adalah first time. First time. Ibu. Habis kasih. Saya dah lama dah, bertahun dah berkhidmat untuk masjid ni. Saya tak ambil gaji satu sen pun. Saya buat lillahi ta'ala. Kerana Allah, kerana Rasul. Sebab itulah agaknya AJK Masjid ni kan lantik saya menjadi ketua muslimat di sini. Hebatlah awak ni, hebatnya. Tak adalah hebat mana pun. Sikit-sikit je saya bantu. Hebatlah tu je. Tu dia kata sikit. Yelah, maklumlah kan. Masjid ni nak dapatkan infak duit susah sikit. Kecuali bulan puasa. Kalau puasa ramai orang bagi. Alhamdulillah. Jadi kan dia macam ni lah. Kalau ada majlis-majlis yang masjid ni buat, kan perlukan makanan. Saya lah yang infak makanan tu pada masjid ni. Sebab yelah bila lagi kan dah hujung-hujung usia ni, sekurang-kurangnya adalah benda yang barakah kita buat. Dah hujung usia. Pala-pala kita tu berpanjangan, ya tak? Yalah hujung-hujung usia ni. Hujung usia kan. Sama kita je. Sama. Kita pun dah penghujung. Belum kita sampai tengah. Hujung. Yalah kita lah. Kalau awak berdua nak infak apa-apa, bagi tahu saya. Hari InsyaAllah, Jumaat, bagus. Hari Jumaat yang paling afdal sekali. Saya tak pernah miss infak hari Jumaat. Dari dulu Alhamdulillah. Tiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat. terlupa sekejap pun Tak ada. Tak ada. Kalau terlupa tu tak tenang rasa hati ni. mesti kau. Anak saya Ustaz Said Fazlan dah tunggu dah. Tengah seronok berbual. Yelah, faham. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Batuklah lembut tangan. Rajin nimpak. Hari Jumaat je. Hari Jumaat kita kena infak selalu. Allahu Akbar. Mak cepatlah sikit. Nak kena balik ni, Mak. Cepat orang. Kita fikirkan dia je. Apa benda ni budak ni? Kita kan rushing. Apa yang malam sangat? Mak pergi mana? Kau ni sibuk je lah. Tak boleh tunggu kejap ke? Lah. Mak